Panduan tindakan keselamatan apabila kecemasan sedang terjadi di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia. Apabila berlaku kecemasan, loceng akan berbunyi. Anda dikehendaki keluar dari bangunan dengan teratur dan mengikut arahan semasa. Sila beri keutamaan kepada warga emas, wanita hamil dan orang kurang upaya. Dilarang menggunakan lift semasa kecemasan. Bergerak dalam keadaan pantas dan menggunakan susu tangan semasa menuruni tangga. Bertenang dan berada di tempat masing-masing. Tunggu arahan daripada urus setia atau personal keselamatan. Terdapat satu pintu keluar iaitu di kiri bilik mesyuarat, satu pintu keluar di kanan bilik mesyuarat. Laluan keluar berdasarkan pelan lantai bilik mesyuarat. Ini adalah video laluan keluar ke lokasi tempat berkumpul di luar bilik mesyuarat. Berkumpul di kawasan AP16. AP16 terletak di kawasan parkir berhadapan bangunan Chancellery. Sila tunggu arahan lanjut dari personal keselamatan yang bertugas. Talian kecemasan utama 24 jam 0943150005. Bahagian Keselamatan UMPSA